Hari yang kedua saya bersama motor ni. Motor NAN 1970 tak ada geran. Siapa punya motor ni? Boleh claim ah siapa punya motor? Okey. Esok ada barang baru lagi masuk. Barang yang sekarang ni, baru sampai yang ni. Esok apa sampai? Cover set, lampu belakang, handle, handle dengan tak ingat. Ada rahsia tapi tak nak bagi tahu. Hoi, ni lampu depan baru. Shopee ya. Jangan tertipu. Tolong nak cakap original. Meter nak pakai yang nampak. Awal dah belum gerak lagi dah 17. Belum gerak lagi dah cabut 17 lah. Gila lah. Rahsia kalau jual. Boleh siapa nak beli, owner nak jual untuk cover yang baru. Nak lepas. Harga apa? RM10 original. Kilang lagi. Okey, ni air ni jangan tanya air mana. Ni air apa jangan tanya. Owner dulu minum. Exhaust tenang. Exhaust kena tukar, nak pipe. Ownernya cakap nak pipe. Tak layan standard. Dia pernah tukar dengan owner lama. Owner motor ni dulu curi, tapi owner terkesian dia bagi lah. Asalnya curi. Dah lah fitnah. Okay, tunggu next video. Ini part 2 lah. Part 1 tak sempat rekod, jadi part 2. Nanti kita buat video kita bracket dia. Bracket mana yang nak kena. Itu next. Nak pasang bracket, nak convert ke V1 ke V2. Terus sekali kita tukar enjin, kita akan buat wiring dulu lah. Wiring. Wiring part mana akan tunjuk ke Sifu. Wiring ni kita buat kepala tahu Kepala tahu. Asal Kaido. Memang akan clear barang-barang ni, nak buang kat tong sampah terus. Siapa nak beli Roger, owner Fizi. Kontak nombor bawah Okay Zah memang terbaik. Orang Kelantan. Zah, koyak sikit Kelantan mu. Lucu. Baik lucu. Nampak YouTube YouTube. Okey, dua orang tengok aku nak. Weh, relax je. Kau tahu ribu-ribu orang tengok aku. Ya. Nanti aku tunjuk view. Ni nak buka filter. Kita bogel semua. Nak bogel. Kita buat A sampai B. A sampai sebelum Z apa? Y kan? Y Z. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T. Wah, Y lah. Dia buat sampai Y. Z tak ada. Sebabnya enjin tak buat. Tak buat sampai Z pun owner kan. Malas owner. Owner tak selesa. Carburetor standard baru. Standard. Orang dah cakap dah RZ original. Ini Samco. Jenama Samco. Ni nak buka apa?
Filter kan? Tengok. Nak buka filter. Bagian lagi terus. Okay. Owner ni cakap tak nak balik lagi. Kita menunggu. Balik aku jalan kaki. Aku boleh jalan kaki. Lepas ni apa pula? Buka filter. Dah filter semua kita turun enjin pula. Kita akan cat body Cat body tu kita basuh-basuh. Cat body nanti dia pilih cat kedai RM2. Jadi hitam dia. Asal hitam. Asal hitam. Ini kamu semua kena tengok video ni sampai habis. Dia akan mula daripada beranak. Itu betul tu. Itu betul Dia RM2 Jangan Asalkan modal ada. Asalkan jadi. Dia kalau tak jadi, tak jadi apa-apa. Tak dah. Okey. Oh, lama ni. Lama. Owner kata ni lama. Ini baru 2 hari. 2 hari baru macam ni. TikTok. Okey. Kita bagi. Ha? Carburetor. Buka carburetor. Okay, boleh cabut ni. Dah longgar. Sangkut je. Boleh lah. Hai. Lemah lah. Balik dulu. Tahun tak luar. Okay, dah cabut carburetor. Carburetor ni akan diservis. Apa yang sangkut ni? Oh, hose. Okay, carburetor ni Nanti pemain Arif Koba akan servis dia akan setting carburetor. Jadi otai tu stroke. Otai tu stroke. Tak ada ngarut. Okay, sekarang ni nak cabut coil plug. Takkan dah pasang wire ke kot? Tak tengok aku pasang tadi. Ha? Weh, plug pun. Okay, plug pun nak minta plug NLK. Zaman dulu punya kereta motor ni. Takkan nak cabut lah. Okay, owner YB tu sampai lah. Owner sebenar motor ni. Tapi nak lagi ada kerja tu. Aish. Alamak, mesti dulu. Gila apa? Gila. Okay, dah semua cabut. Keluarkan semua wire. Kita akan cuci body. Next video kita akan cuci apa? Cuci apa? Cuci body. Cuci jubur. Mantap. Tak sensor ni. Tak sensor. Tolong cut tolong cut. Kita akan cuci body-body ni. Jadi jemur dia tengah hujan. Dan kita akan spray. mantap. Spray dia RM2. Tak, jadi tak. Tu enjin ya? Enjin lah. Kau nak balik lah. Ha? Balik lah. Tu enjin sekejap ni. Kau sudah lah kau pegang. Ha? Kau pegang tak berjalan kau kan. Ikat satu. Okey. Sekarang ni saya nak turun enjin. Apa-apa nanti boleh bagi tahu komen di bawah. Macam mana nak convert owner ni boleh bagi tahu. YB ya? Motor lagi kita sambung part 3. Ini part
Part 3. Part 2 aku baru cabut cover set. Part 1. Oh, kalau tak menjadi kita jual motor. Geran dah ada. Cuma buyer tak ada. Dah siap restore semua, nak jual. Nak jual. Cover set rahsia. Tambah sikit lah limited. Sungai kancil on. Kancil limited apa ni? Okey, body lawa lagi. Ni body ketuk ah, jangan terpedaya. Body original. Body original. Body motor. Keluaran dia 1995 sampai sekarang. Tu dah. Owner dah cakap dah. Owner sebelum ni Cina. Dia kreatif ni. Body lawa. Body lawa. Body lawa cuma tak ada lepek. Nampak? Body ketuk ah, jangan terpedaya. Lain sikit. Ni bukan ketuk 31 ni maksudnya apa? 31 bulan 8 57. Mantap. Dia ikat sini satu, sini satu. Okay, siapa nak bateri ni boleh Roger USA ni. Made in USA. Made in USA. Mantap. Harga asalnya 72, saya jual 74. Habis. 3 tahun penggunaan. Makin menaik harga. Ini harga Madani. Makin lama makin bagus. Makin lama makin berharga. Ih, sakit ke hati. Okey. Sekarang ni nak buka ni. Turun enjin part 2. Part 3. Tolong jangan rakam. Ini one Projek ni buang kasih mono tengah. Ni patut ke kita convert mono atau tak? Sila komen di bawah nak nak convert mono ataupun tak. Baik, tak minat buat live. Buat live hilang video aku. Nak letak YouTube ni. Baik biar. Muka Daus dah viral lah. Aku letak kat YouTube. Oi, 300 orang lah tengok. Gila banyak. Konten aku buat kat YouTube 1k lebih. Gila lah. Kejut aku. Ya, nanti aku tunjuk. Okey. Ini dua tu ada. Jelong ada bi. Dia boleh pakai. Motor import sekarang ni nak buka apa lagi Zee? Nak buka apa lagi? Buka dia pasal ada penuh lagi. Alamak. Dalamnya. Kabel ni pun nak tukar kat ni. Tekan ni. Aku tak ada. Bagi ayat tu kabel. Tekan ni. Tak lepas sikit. Boleh. Oh, cepat. Tak lagi. Sikit. Padan. Cungkak ni. 12 ni. Mana 12? Selalu atas kursi. Tukar. Mantap. Tukar. Saya tahu dah siap. Okey, siap. Okey, tu enjin. Kabel ni cabut. Nak kena buka exhaust ni. Aduh, ni Tak payah kat exhaust apa? Turun ke? Oh ya. Start je berjalan. Kena lagi ni. Asal pula? Kena buka exhaust. Kat exhaust pula. Cadang custom lah.
Wire-wire semua ni akan lupa lah nanti. 14. Semua lupa lah ni nanti. Apa lepas motor kalau tekun suku satu. Yup. Senyap. Tak apa, semua ni empat-empat ni ada otak. Boleh ingat lah semua. Aku ingat nombor plate je. Ingat nombor plate, ingat kedudukan. Ingat tayar je. Matilah. Kau ingat ke? Aku kadang pasang drum depan. Weh. Kurang lu. Sorry. Jadi Macam besar gip aku dah 15 minit Pause lah.